Mari kita memperbetulkan niat kerana setiap amal bermula dengan hati. Jom kawan-kawan belajar hadis 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Fawaz bin Muhammad Firdaus dari tahun 5 Al-Kindi. Hari ini saya akan kongsikan tentang hadis 40 Imam Nawawi, iaitu tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fahijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya nusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Syaikhan fil hadits. Maksudnya daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang diniat. Maka siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana habuan dunia yang hendak diperoleh atau kerana wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya dikira mengikut apa yang diniatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini menyuruh kita supaya setiap perkara mesti dimulakan dengan niat yang betul. Allah tidak menilai pada rupa amal, tetapi pada hati di sebalik amal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wad-du'a ila al-huda wad-dalalaka 'ala al-khair والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin. Kawan, bila saya belajar kerana Allah, setiap usaha saya menjadi ibadah. Assalamualaikum. Kawan-kawan buat apa? Oh, kami sedang susun Quran. Boleh saya tolong? Boleh? Sudah bersih sudah keseluruhan kita. Bila saya tolong kawan-kawan dengan ikhlas, setiap senyuman menjadi sedekah. Sebab itulah Imam Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam hadis 40. Jadi, sebelum buat apa-apa, tanyalah diri, untuk siapa aku buat benda ni? Kalau kerana Allah, sekecil apapun amal itu, insya-Allah akan besar di sisi Allah. Mari kita memperbetulkan niat kerana setiap amal bermula dengan hati. Jom kawan-kawan belajar hadis 40. Jumpa lagi.